Kami telah pun sampai di Tokyo semalam. Penerbangan dari Sapporo ke Tokyo selama 2 jam. Kami mendarat di Haneda Airport. Kami sekarang menginap di Hotel Seal. Hotel ini terletak lebih kurang 7 km dari pusat bandar Tokyo. Sekarang baru pukul 9 pagi. Cuaca 9 degree Celsius. Hotel ini terletak berhampiran dengan Minova Station, dekat dengan Asakusa Region. Hotel ini terletak di kawasan agak tradisional area. Banyak terdapat bangunan-bangunan lama. Di sini agak lebih tenang dan rileks berbanding dengan kawasan seperti Shinjuku dan Ginza. Ini Minova Station. Rashid dan Dila sedang membeli tiket untuk kami naik train ke pusat bandar Tokyo. Kami menaiki train dari Minova Station ke Bandaraya Tokyo. Selepas itu kami menaiki Uber menuju ke Chidori Gafuchi Park, Tokyo. This is on the left. What is it? これが千鳥カフチ。 This one. This one. Ni lah Cido. ちょっと待ってね。Tapi semua putih ke? Kat sini ke kita nak? Oh, bukan ni Kitano Oh, baru. ni Kitano. Ni putih. さっきね。 Oh, kurang ni. Kami baru sampai di kawasan Chidori Gafuchi Park, Tokyo, yang mana ianya terletak di Kojimachi, Chiyodaku. Di sini penuh dengan pemandangan bunga sakura ataupun cherry blossom Tokyo di musim bunga spring. Di sini terdapat lebih kurang 170 pokok sakura di sepanjang taman ini, yang mana terletak di kawasan berjalan kaki sepanjang 700 meter, lebih kurang dekat 1 kilometer panjang tempat berjalan kaki untuk menikmati keindahan bunga-bunga sakura di sini, yang mana memberi pemandangan yang memukau dan indah sekali. Untuk berjalan di sini sebenarnya adalah percuma, ya, free, tiada apa-apa bayaran dan dibuka selama 24 jam. Chidori Gafuchi Park ini sangat dekat dengan bandar Tokyo. Sebenarnya ia terletak di tengah-tengah bandar Tokyo dalam kawasan Chiyodaku, berhampiran dengan Istana Maharaja Jepun ataupun Imperial Palace. Kecantikan bunga sakura ini ataupun cherry blossom ini memang sesuatu yang sangat istimewa dan mendalam maknanya dalam budaya Jepun. Biasanya ia megar dan cantik bermula dari akhir bulan Mac hinggalah ke awal bulan April. Ianya di Tokyo. Apabila kelompok-kelompok bunga sakura ini berguguran semasa di awal bulan April tu, berguguran di atas permukaan air di parit tepi Imperial Palace tu, menciptakan pemandangan yang tenang, romantik dan memukau. Bunga sakura ini hanya megar selama sekitar 1 minggu saja.
Kecantikan bunga sakura ini sering digambarkan sebagai simbol keindahan yang lembut, sementara sekaligus melambangkan kefanaan hidup. Warnanya lembut dan elegan. Kelopak bunga sakura biasanya berwarna merah muda, pucat hingga putih, menciptakan kesan tenang dan menenangkan. Gradasi warnanya yang halus membuatkan tampak seperti awan yang turun ke bumi. Salah satu daya tarikan terbesar sakura adalah cara ia megar bersama-sama dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam sekitar 1 minggu hingga ke 2 minggu. Memang ramai yang mengunjungi tempat-tempat yang ada bunga sakura ketika musimnya tiba. Biasanya musim sakura di Jepun menjadi tarikan utama pelancong tempatan dan luar negara. Orang datang untuk melihat keindahan bunga sakura yang megar penuh, berkelah di bawah pokok, bergambar dan menikmati suasana yang tenang serta romantik. Dalam budaya Jepun, sakura melambangkan kecantikan yang singkat namun berharga. Dan yang kedua, harapan dan kelahiran semula, kerana ianya menandakan bermulanya musim bunga. Bunga sakura kini ditanam di banyak negara termasuk di Korea, China, Amerika Syarikat dan di Malaysia. Di Malaysia terutama di kawasan tanah tinggi seperti Kundangsang, Sabah. Terima kasih kerana menonton video ini dan jumpa lagi di video seterusnya.